semua buat keren tu ni. Finally we finish it at Pataslang. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today is the first Ramadan of 2026. So hari ni ada satu Ramadan, jadi saya nak buat macam a simple and short vlog for my memory, so I can post to the YouTube. So mari kita cerita apa rutin kita hari ni. Rutin kita hari ni, kita bangun pagi and then my mom ajak pergi beli ikan siakap because saya dah offer diri saya untuk masak untuk first Ramadan hari ni. Okay, so kita ada pergi beberapa kedai lah. Satu dekat area, I don't know, Benten kot. And then kedai tu murah gila sebab dia macam orang tu, kedai tu macam dekat sikit dengan laut. And then orang tu macam jual murah sebab dia tak ada nyamuk. Dia tak ada orang yang dia ambil pada orang, dia ambil pada orang, tak ada. Okay, dia macam ambil pada orang terus jual. So murah lah macam itu. And then we go to Tanah Putih, ikan tak sampai lagi. Padahal dah pukul 10. Quite lambat sebenarnya untuk kat makan kan. And then kita pergi ke BS Fresh Mart. Yang tu dia macam market, tapi tak banyak, tak ada ikan yang kita nak cari tu. Tapi kita banyak beli sayur, ada beli a few barang untuk masak hari ni juga. And then kita pergi kedai eco shop juga tadi, cari barang keperluan lain. And then pergi Pantai Selamat, barulah di ikan siakap. So nantikan menu apa kita nak masak hari ni. Untuk sekejap, review je lah. First, ni my plan lah so far. Nak masak ikan siakap 3 rasa and ikan siakap steam, maybe. And then kita nak masak kangkung belacan, and then tom yum and udang salted egg. Tu dalam perancangan sahaja. Kita tengok, mana menu boleh berubah bila tak ada bahan. Tak tadi pergi Pantai Selamat pun kan, ramai gila orang. Semangat orang first year tahun ni. So apa lagi, jadi kita tunggukan. Sebab kita jarang buat vlog. Dah lama buat vlog yang tak bercakap. Sebab hari tu pergi bercuti, vlog tu tak bercakap langsung. Tak ada bercakap sikit je. Saya rasa 6% je bercakap. Tapi tu pun tiba-tiba blow up video tu kat Indonesia. Tapi satu. Okay, so macam iklan. Hirangan muka saya ni sebab saya ni tengah nak recover balik muka. Sebab after naik SEM hari tu, saya memang stres gila. Dah sebulan lebih memang stres dan tak sempat langsung jaga muka. And then macam a few weeks, I think dalam seminggu sebelum cuti baru ada kesedaran untuk jaga muka. Dan sekarang ni pun tengah nak recover. Kita muka lain semua dah clean dan semua ada 3 jerawat, 1, 2, 3 ni. Tak apa, kita ada sebulan lagi. It's okay, sekarang pun tengah fasa recovery. Itulah, nanti kita saksikan. Bye. So, kita nak pergi kemas barang dapur dulu, okay? Nanti kita jumpa balik. Bye. Bye. Something tak? Kat rumah yang ada anak kucing baru datang. Comel gila. Hey, mana kawan awak? Kawan mana? Ni suka dia buat kereta. Ni nama dia, ni apa tak ingat nama dia apa. Tam! Duduk. Duduk. Apa Tam? Apa Tam? Tam bising hari ni. Tam. Comelnya Tam. Masak ikan steam petang ni. So ni yang Fatin dah bersihkan. Kau cuci semua cili dia. Yeah.
Tam, tolong membantu. Tam, tolong membantu. Ya. Tak nak sabar. Tak nak berbuka apa? Nak buka apa? Nak buka ke tak nak? Tak nak? So, nak settlekan ni pula pasal ni ya. Orang lapor. Mak tengah melapor dulu. Tapi ni kita ada beli dia few barang kat kira RM2 je tadi. Mana kemasan perempah mak. And this one is barang nak masak petang ni. Ni barang kita beli tadi untuk buat crab rangoon guys. Ni udang. Kita nak masak salted egg. Itu saja. Nanti sambung balik. Okay? Okay guys. Hari ni kita ada masak tom yum. Tom yum ayam sahaja. Ni kita dah letak dah. Nak siap dah. So sekarang kita tinggal masukkan limau apa ni? Limau kasturi je. Lagi dia masam dengan kek. Dan sentuhan terakhir kita akan letakkan daun ketumbar. So jadilah tom yum kita. Ini adalah close up tom yum ayam kita untuk berbuka puasa nanti. Benda Tam? Nampak menarik tak guys? Tom yum ayam. Because ada orang kat rumah ni tak makan seafood. Serabut. Mana ayamnya? Ha ni ha. Ni. Ni. Itulah. Okay. Sama next menu je lagi. Tam. Kenapa? Kenapa lapar? Tunggu buka Tak nak makan dah tadi kan? So ni adalah bahan kita nak buat siakap ala Thai. Okay. Ni kita nak blend dulu. Chop. And then this one untuk tambah nanti. Okay, next kita akan tumis ni dulu. And then kita akan masuk beberapa bahan ni. Dan ini adalah main ingredient kita. Okay. Tumis dulu. Dan kita tumiskan sekali dengan batang serai. And then halia. Tumis dulu satu garis. Okay, dan dah nampak dia layu sikit. Kita akan masukkan ni sebanyak satu cawan lebih kurang. So, ni kita habiskan dia. Dan kita akan masukkan kicap ikan ke sotong. Lebih kurang 2 sudu. And then kita akan masukkan sos tiram. Habiskan dia. So, itu saja. Ini adalah siakap ala Thai. Lepas tu kita akan masukkan sos apa tu? Sos tak dah bahagian tu jagung sikit. Tidak bau. Macam kita siakap. Mana orang tekan ni? Okay, lepas tu after dah letak apa air tepung, kita tutup api and then kita letak dalam 5 purut. Perlahan terus limau and then dia masak-masak manis-manis, masak pedas. Oh sedap. Siakap letak. And then kita akan letak dengan daun ketumbar untuk bagi dia lagi rasa sedap. Itu saja. Ini adalah untuk kita gaulkan dengan ikan yang anda goreng. Nanti kita akan siramkan sos yang kita buat tadi. Siakap. Siakap. Okay, next kita akan masak udang salted egg. Kita akan goreng dulu udang kita dengan mancuhan tepung goreng ayam je lah. Tepung seberguna, okay. So, easy je. Just gaul. Gaul like this. Dan goreng. Saja. Ulanglah step ni. Okay. Ule-ule.
butter dalam kuali yang sama. Api kena slow je. Ni udang kita goreng tadi. Kita akan masukkan Tak apa-apa juga. tumis dulu. Nanti dia dah putih ni dah golden brown. Kita akan masukkan this one. Okay. Masukkan this one and then kita masukkan ni. Lepas tu siap. Okay. Itu saja. Kuih apa yang mana tu? Kuih talam. Okay. Ni cukup tolak. Itu dia masuk dalam. Tolak sendiri. Apa benda? Ni dibuat ikan siakap. Ni tak nak masuk dalam. Apa ni? Buat tak nak masuk dalam. Cuba tutup lah pada ekor dia. Okey dah. Oh, hati berjaya. Kita akan masukkan serbuk salted egg. Sikit je. Okay. Gaul. Dah apa? Ni dah masin dah, so tak payah letak garam. Aku nak gula sikit ni. Tutup, kau letaklah gula sikit. Cukup ke? Okay, ya. Oh, dia instant ke ni? Yes. Boleh je nak. Dah mah. Dah kuih dah. So jadi macam ni. Tunggu mana apa tu? Tapi anda kita dah letak udang. Nanti pegang ada tu tau. Ni benda dalam ni. Tom yum. Ya. Ni udang salted egg kita. Oh, dari kedai. Balik ke? Dah siap. Tak menarik tak? Okay. Dah, cukup. Ni tom yum kita tadi. Dah, stop. Itu saja. Kenapa berdarah lagi kaki tu? Duduk. Nak tengok kaki. Nak tengok kaki. Kenapa berdarah lagi ni? Nak tengok gambar nak? Sian dia. Ekor marah. Ni. And now the last step, kita akan goreng ikan siakap ini. And then kita akan letak kuah ini. Oh, sedap-sedap. Siakap ala Thai. Siramkan dia supaya dia tak melecet kat atas tu. Ikan ini. Api jangan kuat sangat, jangan slow sangat. Pressure. Ni kita fasting guys. Kita siapkan steam. So ni adalah menu yang saya masak hari ni. Udang salted egg, siakap style ala Thai and tom yum. Ini tambahan patih buat Ikan siakap steam. ni mak ada buat onde and ada kangkung belacan ni mak buat juga tadi. Ni Alun buat kat Rangoon. Jadi kita akan susun balik. Tam, lagi berapa minit lagi nak berbuka? Macam mana puasa pertama, Tam? Hey. Apa sejuk tak? Demam tak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa alhamdulillah. Itu dia 24. Dia kaki dia pula. Dekat tu nama.
Sedap Zari. Kenapa? Ya. Tak nak. Kau tak okey. Boleh ke? Nak pulang kaya tak Boleh ke? okey. Boleh juga. Tak. Jadi kita ikut bahasa cak lekeh. Dia bagi bagi kan? Buat bagi dia. Dia tak kira apa? Abang sedap ya. Crab Rangoon. Sekejap lah. Tak tahu abang dengan apa. 10/10. Along berapa rate makanan hari ni? Nah ni kau rasa. Penat ni 4 jam kat dapur. Wah, ni dia makan makanan. Tahu ni dah tinggal baki-baki untuk dimakan bersama sahur. Itu saja guys vlog untuk hari ini. Bye bye. Guys, I want to show you something. Oh my god. I want to show you something that I know. Perangai aku ikut siapa? Ikut abang aku. Kau tengok ni dia beli apa? Bukan satu. Ada lagi satu. Cecang. Cecang. Mas tengah makan mas mesti nak cantik atau raya kan? Nina kenapa lari? Hah? Kenapa lari? Najak najak. So guys, itu saja vlog first Ramadan kita untuk tahun 2026. Kita akan jumpa lagi untuk next vlog. Bye bye. More. Oh. Tak makan lagi. Punya roti. Puding roti. Ha. Lagi.